Mudahnya simpan emas dengan Gold Accumulation Program Public Gold. Ramai yang nak simpan emas tapi takut nak simpan sendiri, takut hilang dan sebagainya. Gold Accumulation Program Public Gold ialah solusinya. Kalau masukkan emas di bank, banyak yang tak patuh syariah. Kalau nak sewa safe deposit box pun bukan mudah untuk sesetengah tempat. Masalah tempat simpanan selalu jadi penghalang untuk sesetengah orang mula menyimpan emas. Masalah kedua, nak beli emas tapi modal kecil. Bajet cuma sekitar RM100 sahaja sebulan. Akaun Emas Gate sebenarnya nak bantu lebih ramai orang memulakan simpanan emas dengan cara yang lebih mudah. Selesai masalah di mana nak simpan dan selesai masalah bajet kecil untuk bermula. Ini cara membeli emas yang paling mudah, paling murah dan paling penting yang patuh syariah. Walaupun namanya akaun emas, tetapi hakikatnya ia adalah emas fizikal. Beli emas dan dapat pegang emas fizikal. Bukan sekadar tengok nombor dalam akaun macam kebanyakan akaun emas di bank. Apa yang paling best? Kita boleh beli dengan bajet minimal RM100 sahaja setiap kali belian. Jadi kita boleh jadikan emas ini sebagai salah satu bentuk simpanan. Setiap bulan, setiap kali dapat gaji, potong setiap bulan, setiap kali dapat gaji, potong minimum RM100 untuk disimpan ke dalam akaun Emas Gate. Nak mula menabung emas dengan ilmu di Public Gold? Boleh saja terus mesej saya. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.